Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada semua penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Baru-baru ini semasa belanjawan dibentangkan, kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak. Selain itu, bantuan khas kewangan sebanyak RM250 turut diberikan kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan berkenaan akan disalurkan sempena Aidilfitri pada awal Mac tahun depan. Bantuan ini akan dibayar secara automatik kepada semua penjawat awam dan pesara yang layak tanpa perlu membuat sebarang permohonan. Bayaran akan dikreditkan terus ke akaun gaji atau pencen masing-masing menjelang perayaan Aidilfitri. Pada 16 Ogos 2024, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan pelarasan semula gaji kepada semua penjawat awam bagi tahun 2025. Pelarasan ini akan melalui dua fasa, dengan fasa 1 telah dijalankan pada Disember 2024 dan fasa 2 pada Januari 2026. Semua penjawat awam tetap dan kontrak di bawah SSPA adalah layak, termasuk perkhidmatan pendidikan, kesihatan keselamatan, teknikal serta kumpulan pelaksana. Kenaikan gaji fasa 2 yang bermula pada 1 Januari 2026 ditetapkan sebanyak 3% bagi kumpulan pengurusan tertinggi dan 7% bagi kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana.